Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air Malaysia bersuara atas ketidakpuashatian terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atas perlantikan jawatan menteri-menteri kabinet yang dilantik semalam ataupun 2 hari lepas. Ada 2 menteri yang saya rasa tidak, dan rakyat Malaysia juga tidak berpuas hati. 2 menteri, 1 menteri pelajaran, kenapa tidak ditukar? Sebab rakyat Malaysia memang tak memerlukan menteri pelajaran yang begini. Dan yang kedua, menteri wilayah. Kenapa diletakkan kedua-duanya menteri wilayah pada parti yang satu saja, DAP? Itu saja yang rakyat sebagai rakyat Malaysia bertanya-tanya, kenapa menteri wilayah dan menteri pelajaran ini tidak ditukar ataupun digantikan dengan orang lain. Dua-duanya, yang satu menteri wilayah, dua-dua orang DAP, dan menteri pelajaran tidak perform. Bagi rakyat Malaysia, menteri pelajaran tidak perform. Okey, harap Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh menjawab bagi pihak rakyat yang tidak berpuas hati. Sekian, terima kasih.